Macam tak percaya tuan-puan, 10 dinar di tangan saya ni, harga dia hari ni dah cecah sampai RM20,000. Kalau tuan-puan nak tahu, pada tahun 2020, waktu awal-awal saya mula simpan emas, 10 dinar yang sama di tangan saya ni, harga dia lebih kurang RM11,000 sahaja. Hari ni tuan-puan, 10 dinar ni harga dia dah cecah sampai RM20,000. Kalau saya jual 10 dinar ni tuan-puan, saya boleh dapat dengan harga RM18,000. Yang mana saya boleh dapat keuntungan sebanyak RM7,000. Tapi tuan-puan nak tahu tak, saya tidak akan jual emas yang saya simpan walaupun harga emas hari ni sangat tinggi, iaitu 1 gram dah cecah RM470. Ini kerana tuan-puan, saya tidak ada sebab untuk saya jual emas. Kalau saya jual emas ni, saya dapat duit tu saya akan beli benda yang tidak penting. Jadi saya tidak akan jual, saya akan terus simpan. Yang mana kalau tahun 2025, harga 10 dinar adalah RM20,000, saya sangat yakin 3 tahun akan datang, harga dia boleh cecah sampai RM25,000. Itulah kelebihan emas tuan-puan, yang mana emas ni dia makin mahal dalam jangka masa panjang. Jadi untuk tuan-puan nak belajar simpan emas di bawah bimbingan daripada saya, boleh tekan beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.